ada sebab kenapa saya yang kurang kaya ni sanggup keluarkan duit tabung. Nak tahu kenapa? Kisah dia macam ni. Badrul, kita tak payahlah pergi surau. Surau je dekat sini dulu. Saya pun tak pandai nak solat. Nanti dah hujung-hujung baru kita masuk surau. Hari ni ustazah kita cuti bersalin kan? Hari ni? Bukan tiap-tiap tahun ke dia cuti bersalin? Tapi kali ni ustazah yang ajar tahun 6 tu akan ganti dia ajar pendidikan Islam. Ustaz Zahar? Awak kenal ke Ustazah? Abang saya pernah cerita yang... Dia apa? Cuba kau cek tanda sini. Sana. Tak ada orang. Jom ah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa kita? Awak tahu tak pasal mata ajaib Ustaz Zahar tu? Kalau mata Ustaz Zahar pandang mata kita boleh terus tembus ke otak. Pasal mata ajaib tu tak apa lagi. Tapi dia ada... Apa, Dik? Abang Liman Akhlaken tahun 6, dia kata Ustaz Azhar ada rotan berapi. Ustaz dari... Stop ceria. Sensor. Adik, sama cerita? Macam Ustaz Zahar je. Haji. Ustazah tak boleh tangguh ke? Yang cuti bersalin Ustazah tu nanti je lah. Tapi baby dah nak keluar ni. Ustazah tunggulah lagi 2 bulan. Kan sabar sebahagian dari iman. Ustazah ada kelas ni. Ustazah gerak dulu ya. Aduh, sakit. Ustazah? Sakit. Cikgu, tolong. Cikgu, tolong. Salin ke? Tak payah sampai sana. Pakai kereta saya. Kenapa? Saya bawa. Saya bawa Ustazah. Ayo tunggu. Aku tak nak jadi timun. Jangan dahaga. Kita apa tak nak jadi timun. Bangun. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam.
Duduk. Kamu semua dah solat? Kamu semua boleh solat? Boleh, Ustaz. Bagus. Sekarang ni, Ustaz akan tanya tentang syarat wajib solat. Siapa tahu syarat wajib solat? Lokman, mana Lokman? Lokman. Islam, Ustaz. Bagus. Yang kedua, siapa lagi? Siapa lagi? Badrul. Lelaki Ustaz. Lelaki? Jadi yang perempuan-perempuan ni semua ni tak payah solat lah. Ha? Bangun, beri atas kursi. Sekejap. Nanti yang lain pula kena nanti. Kamu? Ya, Ustaz. Kamu tidur ya? Saya tak tidur. Sama macam syarat wajib solat. Tak tidur. Bagus. Lagi siapa lagi? Saya Ya. suci daripada haid dan nifas, Ustaz. Bagus. Ada lagi? Saya Ustaz. Bila dah capai usia balik, Betul? Kamu duduk, Badrul. Baiklah, oleh kerana kamu semua pandai dengan solat, tahu nak solat macam mana, minggu depan Ustaz akan buat ujian amali solat. Barang siapa yang tak lulus, Ustaz akan... Korang macam mana ni? Macam mana ni? Korang macam mana ni? Kau dah kenapa, Dik? Tak apalah. Tahu tak, seumur hidup saya baru solat 3 kali. Tahu tak, Dik? Okey, pertama kali saya solat masa raya 2 tahun lepas. Masa tu saya kecil, saya tak ingat apa-apa. Saya ingat saya dapat duit raya je. tahun tu yang paling sedih. Saya dapat RM1,400 je. Je, saya dapat RM49 tahu tak? Yang kali kedua saya solat masa Raya Aidiladha tahun lepas. Lepas tu kali ketiga masa nenek saya meninggal. Saya sedih sebab saya tak tahu solat betul-betul. Sempat ke awak nak belajar Al-Fatihah dalam seminggu? Awak tahu tak, saya nak belajar Al-Fatihah 4 tahun tahu tak? Awak nak belajar dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Mok dah balik dah, anak Mok. Alah, macam mana nak minta tolong mak ni? Mesti kena bebel punya. Mak, apa tu? Kenapa mak buat kumbang? Dia mula dah. Apa jadi dengan baju sejuk yang mak kek semalam? Ke belakang dia. Wih, sekaput lah. Imran, cerita dia macam ni. Ayah kamu tu dah berjanji dengan kita berapa kali? Beria nak ajak kita pergi ke Cameron Highland. Hujung-hujung, cancel. Hujung-hujung, cancel. Cancel, hujung-hujung. Mak, Imran nak minta tolong boleh? Okey, abang dah solat ke belum? Belum kan? Okey, cantik. Patah balik. Apa dia? Solat tadi. Okey, bila cerita pasal solat ni, sayang. Mak ni nak anak-anak mak semuanya masuk waktu terus solat. Janganlah dikombo-kombokan yang mak ni bukan apa. Mak nak anak-anak mak ni semua soleh-soleha nak masuk waktu terus. Aduh, macam mana ni? Ini semua sebab saya. Okey semua, hari ini kita belajar 4 perkara asas berkenaan solat. Boleh buka buku masing-masing? Macam tu tajuk album dia. Okey, tadi nak tanya apa tadi, nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
adik bang. Seorang lagi. Yang ini silap mata, yang itu batang serai. Aku tak tahulah ni. Pada 12 Rabiul Awal, bersamaan dengan Tahun Gajah, lahirlah seorang manusia yang sangat penting. Kakak kena tolong saya, kakak. Tolong apa ni? Kakak boleh tak tolong saya belajar solat? Imran tak tahu solat? Bukan tak tahu, tapi tak pasti. Pasti pula. Minggu depan je lah, Imran. Minggu ni, kakak sibuk dengan pertandingan bercerita peringkat kebangsaan. Apa kebangsaan pula? Kebangsaan je lah. Tapi kakak minggu depan tak boleh, kakak. Sebab kalau minggu depan tu dah lambat sangat. Kalau akak kalah minggu depan, habis nama keluarga kita tercela. Faham? You know? Praktis. Pada 12 Rabiul Awal. Assalamualaikum semua. Hari ni Hawa nak bagi tips hargai pasangan. Baby. Yes, baby. Baby. Yeah. Hai guys. Okay. Pandang. Tutup mata. Jangan buka tau. Tak. Buka mata. Duitnya. Oh my god, guys. It's jongkong emas. Tak mahal pun, biasa-biasa je. Baby, you suka tau buat surprise macam ni. Why? Yelah, sekejap baby. Okey, senang. Cinta ni bukan kerja macam kerja sehari tau. Cinta ni kan ibarat kerja tanpa gaji, tanpa cuti, tanpa OT. Anda cakap macam ni. Ya. Ayah boleh tolong Imran tak? Tolong apa dia? Tolong ajar solat. Dia macam ni, solat ni kalau nak faham dengan cara paling mudah begini. Solat ni bukan pasal Allah tu perlukan kita. Tapi sebenarnya kita sebagai hamba dia, kita yang perlukan Allah. Dan dalam kita nak belajar solat ni, ada banyak benda juga yang kita kena kuasai. Contoh dia macam kuasai sifat sabar. Macam apa yang ayah dengan mak. Nak minta tolong ayah, dapatlah saya belajar solat. Tapi ni ayah membebel pula. Sama je macam mak. Pergi batas sejadah. Buat apa betul sejadah? Astaghfirullahalazim. Imran, keturunan kita tak ada yang teruk sangat macam ni sebenarnya tau. Ini macam ni. Syarat sah solat ni, masa kita solat, kita kena menghadap arah kiblat. Itu arah kita yang betul. Sama juga macam kalau kita bawa kereta. Kalau kita tak tahu arah kita main bawa je kereta. Ya, halo ya. Kenapa? Hello bos. Saya dah letak gambar wallpaper. Alah, ayah sibuk pula. Siapa nak ajar saya ni? Sekarang saya buka. Okey, nanti saya tengok Mansur bin Noktah. Makanan dah siap. Sebelum nanti dulu. Tadi ni geram ni meja. Ni punca lah, ni sepunit angin lah ni. Sayang. Benda boleh bincang. Kita bincang. Sedap tak? Ayam kan sayang? Hai. Sejak bila Halkom dah tak kenal ayam dengan bukan ayam? Tasnya. Berapa kilo gula ni? Ni semua makanan kita bersambal je hari ni. Tema apa ni? Mana gelas semua orang? Kakak. Mak pun tak tahu kakak. Mungkin gelas semua ada kaki kakak. Sam? Hei, tepat sangat mesej tu. Sampai ke lubuk hati. Hei, susah betul. Ni kenapa pula? Cool. Saya perlu ada strategi khas. Operasi solat. Saya akan mulakan buku conteng-conteng dan semua tentang solat saya akan tulis dalam buku ni. Yang pertama, saya mesti dapatkan buku panduan solat.
Macam tak ter je. Okey. Apa kata kita tanya dekat akak perpustakaan tu? Jom. Akak, saya nak cari buku panduan solat. Ada tak? Buku panduan solat Adik tadi baru je pinjam. Siapa di antara awak berdua yang boleh tolong saya? Saya tak boleh. Saya kena tolong mak saya buat cupcake. Saya tak cakap lagi. Sorry. Bapak saya dah bayar ustaz daripada Arab Saudi untuk ajarkan saya solat. Wah, Ustaz dari Arab Saudi? Siapalah awak ni, Badrul? Nak belajar solat pun kena tuition ke? Takku langsung ah. Boleh tak saya tumpang kelas tuition awak tu? Mestilah. Tak boleh. Tak nak kau dengan awak. Badrul. Imran, nak belajar buat cupcake tak? Asal tak buka TV? Senyap di rumah. Ayah, duit ni cukup tak untuk tuition? Banyak tu nak bayar tuition. Ini kalau banyak ni, nak bayar parking kat depan kelas tuition tu pun tak cukup, tu tak? Kelas tuition ni kita nak bayar, dia ikut jam tau. Ada kelas yang kena bayar RM10, ada yang RM20 sejam. Cak, hai. Assalamualaikum semua. Nak anak cepat pandai solat? Dengan buku solat berlaris. Pandai dalam 2 hari. Ya, betul. Dengan harga mampu milik. Sayang. Sayang. Cak, sayang. Mak tahu Ustaz. Asyik nak marah je dengan ayah. Ini kalau ayah tanya ni, mesti ayah yang kena marah balik. Ayah dah cakap dah. Ayah dah cakap dah. Belum cakap lagi, dia cakap dah. Nampak? Tak apa. Ayah tahu apa nak buat. Ayah ingat ayah nak belikan mak hadiah. Ayah nak tebus semua salah ayah pada dia. Jom. Ayah tahu ke nak beli mak apa? Apa pula tak... Ayah nak beli apa? Tak apa. Yang penting sekarang ni, ini sebab cinta tu tak? Cinta. Cinta ni dia macam investment, pelaburan jangka panjang. Kalau kita tak mula dari sekarang, sampai bila-bila kita tak akan dapat dividen. Faham tak? Tak penting. Yang kalau macam ni, berapa harga dia? RM126,000. Wah! 126,000? Betul. Yang harga dia tak berapa nak menunjuk, tak riak sangat ada? Ada. Yang ini ringan sikit, ni sedap mata mandang. Yang macam ni berapa? Saya bayar sekarang. RM7,000. RM7,000 kau? Yang RM30 punya tak ada? Oh, tak ada. Imran, ayah rasa benda-benda macam ni kita kena elakkan. Lagipun, ada ustaz nak pesan. Benda-benda ni semua pembaziran. Membazir tu amalan setan. Betul. Membazir itu amalan syaitan. Tapi Imran tahu apa yang ayah boleh belikan untuk mak. Apa dia?
Ini dia. Alamak. Delilah ada kat sini. Nak bayar? Imran? Buku apa yang kau beli tu? Alamak. Habis Ustaz tahu yang saya tak pandai solat. Buku apa yang kau beli?